InsyaAllah sudah jalan. So untuk anak muda, kau boleh jangan tinggal solat subuh dan solat berjemaah di masjid. Jangan lupa. Alright. Okay, jangan lupa share video ni. Alright, thank you Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Semut berkawat satu-satu, hura-hure. Wuduk, ablution. Jom guys, RM20 je tu. So no kopiah or kurta today. Just come back. Cause tonight will be the night. Masih asal. Cause I baru balik dari kerja, terus gerak subuh ya, kerja pagi buta. Asal kerja keras sebab nak kahwin buat. Ni lah I, tapi tak ada apa-apa. I am me. Tempat counter information tapi tak letak lagi lah. Pandai jenis tak aku. IQ 300. So kita sambung je turis. Kita nak naik atas pergi library ke pergi bilik jenazah. Of course lah jenazah kan. Let's go. Okay, sampai guys bilik jenazah. Tengok ada apa lagi. Let's go. Tersalah library pula. Halal. Macam lift hotel. Let's go. Guys, alang-alang hari Jumaat ni banyak pahala sedekah hari ni. So Masjid Al-Sultan Abdullah tengah target 8 juta lebih. So mesti lagi meriah lagi. So kalau dah dapat target dia, mesti lagi power 2-3 kali ganda dia hebat sekarang. So why not? Kan? Mengimarahkan Alhamdulillah, day 4 out of 44. So far ni pecah rekod. Selalunya paling lama semua ni straight 3 hari, esoknya gone. So I'm proud of you, Syakir.